cerita jenis macam ni memang dah basi ke atau aku yang tak pandai menilai? Trailer dia pun kau tahu memang gempak, dan kalau korang pernah tengok Throne Legacy, memang best. Memang kali ni betul-betul futuristik, tapi korang boleh nikmati package hiburan yang korang boleh campur-campur, tukar-tukar yang pertama di Malaysia. Semuanya dalam satu platform, Unify TV. Tak ada kontrak dan korang boleh tukar bila-bila masa. Eksklusif untuk pelanggan Unify, sama ada korang ada Unify Fiber ke, TV ke, mobile user ke, korang boleh nikmati akses 30 hari ke lebih 70 premium channels dan 15 stream apps tanpa sebarang bayaran bermula 13 September sampai 12 Disember. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi Unify TV 2.0 sekarang di unify.com.my/tv. Kita sambung balik tadi, walaupun dia macam terlalu futuristik, aku rasa macam too much information dekat kepala aku. Dari segi CGI dia memang tersusun cantik, tapi jalan cerita dia movie terbaru daripada Hollywood yang berjudul Tron Heiress ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang mencipta satu identiti AI, dan dalam masa yang sama sebelum ni ada orang cuba menjadikan AI tu menjadi bentuk realiti. Ada yang dah berjaya tapi disorokkan benda ni sebab benda ni memang bahaya. Ada satu syarikat gamer adik-beradik perempuan ni memang tengah mencari jawapan tu, tapi kegunaan dia untuk kebaikan. Cuma mamat yang cipta sebuah identiti melalui AI ni, dia buat ni semua untuk mendapat keuntungan. Finally yang perempuan baik tu berjaya menjumpakan formula tu. But here the things, mamat tu dapat tahu dan dia terus pergi masuk serang tempat tu. Dalam gambaran ni kau akan nampak dia macam orang bertemu dengan orang bergaduh tapi dalam AI. Sebab tu aku cakap too much information in my head. Aku datang sini untuk berhibur, tapi dia tak adalah berat sangat ke sampai kau kena berfikir banyak-banyak. But kalau kau tanya pendapat aku, sejujurnya aku boleh cakap yang cerita ni cuma 5/10. Tapi mungkin pandangan korang berbeza-beza. Korang pergi tengok sendiri cerita ni. Dah, itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok cerita ni atau baru nak tengok cerita ni, bila dah habis nanti jangan lupa komen kat bawah best ke tak, bantu orang lain untuk tengok. Dan kalau korang ada movie atau drama berseri yang menarik yang korang nak aku tengok, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan pick. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.